apabila kita memperkatakan agama dengan tujuan asal agama supaya manusia selamat di akhirat, itu agama. Tapi apabila saya memperkatakan agama itu dengan tujuan saya punya keuntungan, itu memperdagangkan agama. Ada tak kemungkinan saya bercakap pasal akhirat, tapi dalam pendekatan itu tiba-tiba saya juga mendapat sedikit tempiasan daripada perkembangan itu? Ada. Umpamanya apabila Nabi cakap tentang agama, akhirnya sahabat semua dapat empire. Tapi empire itu berkhidmat untuk agama, bukan agama berkhidmat menguatkan empire. Agama berkhidmat untuk politik ataupun politik berkhidmat untuk agama. Tapi sekarang yang kita tengok, agama berkhidmat untuk politik ataupun politik. Kalau saya dapat tempat politik, saya ingin berkhidmat